Ditubuhkan pada 1 Januari 1977, cawangan pelipat payung terjun antara yang terdapat di Pusat Latihan Peperangan Khusus Full Park, Kem Sungai Udang, Melaka. Bertujuan menyediakan payung dalam semua bentuk penerjunan, sama ada latihan atau terjunan di dalam peperangan vocational. Cawangan ini juga mempunyai kepakaran melipat, menyenggara, membaiki dan menyimpan payung-payung terjun dan peralatan bersangkutan. Di sini kita buat terjunan biasanya hanya dua saja, inilah terjunan statik dan terjunan bebas. Dalam bidang terjunan ni yang paling suka sekali kita untuk buat dah disiplin di udara lah. Kerana setiap individu tu yang menerjun, kalau dia tak ada kesedaran diri dia sendiri disiplin udara, kemungkinan besar boleh berlaku kemalangan yang tidak beginilah. Kerana disiplin udara ni kita tak akan dapat belajar dalam buku ataupun di mana-mana. Disiplin di udara ni kita hanya boleh belajar setelah kita melakukan terjunan sebanyak berulang-ulang kali. Makin banyak penunjang kita buat, makin banyak disiplin udara kita dapat ketahui. Itu yang paling utama dan sukar untuk orang buat lah. Berusia 39 tahun, bapa kepada 3 cahaya mata ini telah melakukan kira-kira 2,000 terjunan sepanjang tempoh 15 tahun perkhidmatan. Yang paling pahit saya rasa adalah disebabkan saya tengok depan mata sendirilah kematian kawan-kawan apa disebabkan jatuh terjun, dan ada sahabat sendiri, kawan-kawan sendiri yang jatuh. Itulah saya rasa benda yang kita nak tengok kawan-kawan sendiri mati kan. Tak boleh terima akal kita lah kadang-kadang. Sebelum menjadi penerjun profesional, setiap anggota perlu menjalani beberapa latihan asas di lapangan sebelum menaiki pesawat sebenar. Replika seakan di dalam pesawat dibina bagi memudahkan anggota pelatih mendapat gambaran sebenar penerjunan. Pemeriksaan keselamatan payung terjun amat penting bagi mengelakkan sebarang kemalangan. Berasal dari Taiping, Perak, Syahriza Sulaiman menjadi pemeriksa payung terjun terlatih setelah beberapa tahun mendalami hal ehwal payung terjun. Pemeriksa ni banyak cabaran dia. Sekiranya jadi malfunction, dia akan melibatkan pemeriksa. Hanya limit untuk prosedur je 8 biji seorang melipat dalam masa satu hari. Kalau melebihi itu mungkin risiko pada dia punya tumpuan tau. Tumpuan daripada dia melipat. Nanti dia leka jadi bahaya pada penerjun.